suatu pernyataan itu mestilah ditentukan nilai kebenaran dia. Betul ke? Ya cikgu. Nilai kebenaran. Nilai kebenaran, ya. Kena ayat lengkap Azhan. Kena ayat lengkap. Ayat dah lengkap dah Azhan. Tapi dia bukan pernyataan. Macam mana? Okay, so paling mudah sebenarnya pernyataan ni nak membezakan dia satu pernyataan atau bukan pernyataan, ya, apabila kita dapat kenal pasti, ya, ayat itu benar atau palsu. Tidak boleh kedua-duanya. Ya, kita dapat tentukan benar atau palsu. Once kita baca, oh benar, so dia adalah pernyataan. Once kita baca palsu, so dia juga adalah pernyataan. Itu dia. Ya, jadi kalau kita rasa macam ragu-ragu, boleh ke kita tentukan nilai kebenaran dia? So keadaan itu, ya, kemungkinan besar dia bukan pernyataan. So untuk soalan nombor 1, ya, kalau kita lihat, ya, untuk pilihan A dah tentulah bukan pernyataan sebab kita tak boleh kenal pasti dia sama ada benar atau palsu sebab dia tak ada hasil. Ya, tak ada hasil. So dia bukan. Okey, B, N tambah 4 sama dengan 12. Macam mana kita nak tahu benar atau palsu? Sebab ni N ni. Kita tak tahu. N ini boleh diganti dengan sebarang nilai. Mungkin juga benar, mungkin juga palsu. Jadi kalau kedua-dua kemungkinan itu wujud, maka dia bukan pernyataan. Ya, sebab kita tak tahu N itu berapa. Ya, kalau kita letak dia sebagai 6, sudah tentu pernyataan ini palsu. Tapi kalau kita letak ini sebagai 8, dia akan membentuk pernyataan benar. Jadi keadaan itulah yang menyebabkan dia bukan pernyataan. Okey. Untuk D, D pun samalah. Keadaannya ada 3 pun boleh ubah yang kita tak tahu. Kemudian dia macam tu je. Ya, tak ada persamaan yang boleh kita bezakan benar atau palsu. Ya, jadi sebab itu jawapan nombor 1 yang tepat adalah apa? Apa yang tepat? C. 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 Sebab bila kita tekan kalkulator, kita dapati negatif 2 kuasa 3 sepatutnya bukan jawapan 6 kan? Betul tak? Sepatutnya apa? Sepatutnya apa nilai dia? Bukan kalkulator ya. Mana dia? Ni tengah-tengah. Apa sepatutnya? Sepatutnya negatif 8. Negatif 8. So bila dia bagi 6, kita tahu ini adalah palsu. Once kita dapat tetapkan dia palsu, maka dia adalah pernyataan. Okay, so nombor 1 C. Okay, tengok nombor 2. Ya, antara berikut pernyataan manakah benar? So keempat-empat pilihan ini adalah antara pernyataan. Tapi sekarang kita nak memilih pernyataan benar. Jadi mana? Kalau kita tengok negatif 2 tolak 5, betul ke 7? Salah. Negatif 7. Okay, B tu tak pasti apa bendanya. Kita cuba C. Sebab B ni kamu macam ingat lupa. Tengok C. Negatif 6 lebih besar pada kosong. Salah. Salah. Punca kuasa 3 bagi 64 sama dengan 8. Salah. Dah tentulah jawapan yang betul apa? B. B. Okey, apa maksud ni cikgu? Kamu nampak tak simbol ni? Ini apa? Simbol apa? Set. Apa set? Ada apa tak kat sini? Ada apa-apa unsur tak? Kira unsur. Tak ada. So ini merupakan set kosong. Ya, set kosong. Dia boleh diwakil macam ini pun ada. Ya, set kosong. So untuk simbol yang macam C ini adalah subset. Ya, subset. Jadi set kosong ini adalah subset bagi semua set. Ya, contoh yang pertama ni kita ada unsur P, Q, R. Okey, ataupun kadang dia tulis macam ni. Cikgu beritahu ya. Okey, ni. Set kosong, subset bagi set A. Boleh juga. Ya, ini. Set kosong ni adalah subset bagi semua set. Mesti ada. Ya, set kosong.
Okey, so soalan 2B. Tengok semak jawapan yang kamu dah bagi. Tengok soalan nombor 3. Antara berikut pernyataan manakah benar? Okay. Tengok A. Semua segi 4 sama adalah rombus. Ya ke? Macam mana rupa rombus? Diamond. Diamond? Cik diamond ni? Dia macam ni kan? Betul tak? Betul tak? Dia beza dengan segi 4 sama di mana setiap bucu bernilai 90 darjah untuk segi 4 sama ni. Sebab pernyataannya semua ya. Bila perkataan semua, okey, rombus ni dia punya sisi pun sama. Ya. Semua segi 4 sama ialah rombus. Kamu kena faham ya, semua segi 4 sama. Ini okeylah. Ini segi 4. Rombus juga mempunyai sisi yang sama panjang. Ya, tetapi segi 4 sama, bukan semua segi 4 sama ni kita boleh sebut rombus. Sebab rombus ni sudut pedalaman dia yang ini. Nampak tak? Dia bukan 90 darjah. Kita ada 2 ni. Jadi perkataan semua itu tidak sesuai. Jadi sebab itu menjadikan pernyataan ini palsu. Okay, kalau B, semua nombor perdana boleh dibahagi dengan 1. Betul tak? Betul. Betul. So kita dah tahu dah. Tapi kalau kamu nak semak, kalau saya dah dapat 1, saya tak payah semak dah. Sebilangan nonagon. Nonagon ni berapa sisi? 9. 9 sisi. Boleh ke kita kata sebilangan? Tak. Tak boleh. Kita tahu bila sebut nonagon aja 9 sisi. Sebab bila 9 sisi je, itu adalah nonagon. Jadi tak boleh gunakan perkataan sebilangan. Okey, D. Sebilangan set kosong mempunyai unsur. Set kosong ada unsur ke? Tak ada. So sebab itu jawapan 3 adalah B. Okey. 4. Antara berikut pernyataan yang manakah boleh diperluaskan dengan menggunakan pengkuantiti semua? Bila sebut pengkuantiti, kita ada semua dan sebilangan, ya. Penggunaan semua dan sebilangan akan menjadikan satu pernyataan itu benar atau palsu. Okey, tengok pilihan A. Nombor perdana S ialah satu nombor ganjil. Boleh ke kita sebut semua nombor perdana ialah satu nombor ganjil? Boleh tak kita sebut nombor perdana semua nombor ganjil? Apa antara nombor perdana? Nombor perdana yang paling kecil apa? 2. 2 kan? Adakah 2 itu nombor ganjil? Adakah 2 itu nombor ganjil? Bukan. Jadi tak sesuai lah perkataan semua, betul? Betul. Okey. A bukan. B. Set P mempunyai beberapa unsur. Okey, tak apalah. Sekarang ni katalah B itu kurang pasti. Kamu kata, cikgu, B itu saya kurang pasti, cikgu. Okey, tak apa, kita abaikan dulu, kita tengok C. Hexagon. A, B, C, D, E, F. Okey, saya nak bertanya, hexagon ada berapa sisi? 6. 6. Betul tak? A, B ni maksudnya label setiap bucu. Mempunyai sudut peluaran 60 darjah. Boleh tak kita kata hexagon? Semua hexagon mempunyai sudut peluaran 60 darjah. Boleh tak? Kita gunakan perkataan semua hexagon mempunyai sudut peluaran 60 darjah. Tak boleh. Tak boleh. Melainkan dia nyatakan sebagai hexagon sekata. Kalau hexagon sekata kita tahu. Ya, sudut peluaran, hasil tambah sudut peluaran adalah 360.
So bila kita kata heksagon itu mempunyai 6 sisi, 360 bahagi 6, kita akan dapat 60. 60 ini hanya digunakan untuk sekata. Ya, heksagon sekata. Tapi disebabkan C itu, pilihan C itu tak ada pernyataan sekata, tak bolehlah kita sebut semua heksagon. Sebab untuk poligon yang tidak sekata, apa-apalah, ya, sudut peluarannya, setiap sudut peluarannya tidak sama. Ya, ada yang sama, ada yang tidak. Maknanya adalah beberapa, mungkin 1-2 sudut mungkin sama, tetapi yang lain itu berbeza. Ya, ada perbezaannya. Itu untuk heksagon tidak sekata. Jadi pernyataan C ini kita tak terimalah. Okey, tengok D. Sudut tirus. Tahu tak sudut tirus? Tahu. Boleh tak kita kata semua sudut tirus adalah kurang daripada 90 darjah? Boleh. Boleh. So, boleh tak D itu kita perluaskan penggunaan semua pada D ni? Boleh juga. Boleh. So, kenapa B ini cikgu bukan? Okay, bila dia dah ada set P, dah tentulah paling kurang unsurnya satu ya, bilangan unsurnya satu. Paling kurang. Ya, sebab kita ada set dia. Biasanya bila dia kata beberapa ni maknanya lebih daripada satu, ya, lebih daripada satu. Sedangkan ada kemungkinan set hanya mempunyai satu unsur sahaja, dan ada juga mungkin set itu adalah set kosong. Okey, tengok soalan 5. Antara berikut pernyataan yang manakah benar? Tengok. Sebilangan nombor bulat adalah negatif. Ya ke? Nombor bulat ada negatif ke? Ada kot. Yang ada negatif apa? Ya ke? Tak ada nombor bulat. Nombor bulat apa? Nombor bulat ada tak negatif? Nombor bulat, nombor yang tak ada Apa pecahan contoh tak. nombor bulat? 5. Aduh. Beza tak dengan integer? Beza tak dengan integer? Nombor bulat Tak. sama tak dengan integer? Tak sama. Tidak Sama sama ke juga. tak sama? Kerana integer terdapat nombor negatif dan nombor positif. Manakala nombor bulat hanya nombor positif sahaja. Ya, termasuk sifar. Okey, so itu. Jadi ya, kedua-dua nombor ni sebenarnya tidak melibatkan nombor perpuluhan atau pecahan ya, sama ada integer atau nombor bulat. Cuma bezanya untuk integer ni ada nombor negatif dan positif. Jadi untuk 5A ni bukan jawapan. Okey, 5B. Apa ni? Pen cikgu ni tak nak bekerjasama. Ni bukan jawapan. B, sebilangan segitiga ialah segitiga bersudut tegak. Betul tak? Berkemungkinan. Tak nak kemungkinan. Dia benar atau palsu je ni? Benar ke palsu? Benar. Benar. Ya, segitiga sebilangan. Sebab kita ada segitiga sama kaki, kita ada segitiga sama sisi. Betul? So salah satunya adalah segitiga bersudut tegak. Jadi penggunaan sebilangan tu betul lah. Jadi kalau nak semak, kalau saya dah stop dah sebab dah dapat jawapan. Tapi kalau nak tengok, ya, C itu semua faktor bagi 20 adalah nombor genap. Salah sebab dia sebut faktor ya, bukan gandaan. Kita tahu faktor ini ialah hasil darab dua nombor menghasilkan nombor yang dinyatakan. Contoh,
Ya, untuk faktor bagi 20 ialah 1 darab 20. Kenapa saya punya wayar ni? 1 darab 20. So kat situ sendiri ya, nombor 1 itu bukan nombor genap. Jadi pernyataan semua itu tidak sesuai. C itu bukan jawapan. Okey, D. Sebilangan sisi 4 mempunyai 5 sisi. Betul ke? Sebut sisi 4 tapi ada 5 sisi. Betul ke? Salah. Dah tentu salah. So sebab itu pilihan jawapan kita adalah B. Okay, next soalan 6. Okay. So ini adalah entijadian dan akibat. Ya, entijadian diberi dan akibat diberi. Berdasarkan maklumat, bentukkan implikasi yang sesuai. So bila sebut implikasi, apa perkataan yang wajib ada? Jika maka. Jika maka. Jadi kalau dalam pilihan jawapan ni semuanya ada perkataan jika maka. So yang membezakan inilah susunan entijadian dan akibat. So kita nak dulukan yang mana? Entijadian ke akibat? Dalam susunan implikasi kita nak Akibat. Entijadian. Entijadian dulu ya. Kalau implikasi kita akan susun entijadian dulu. Ya, berbeza dengan akas. Kalau akas kita akan susun akibat dulu, kemudian baru entijadian. Jadi kita kena mulakan 2 tambah X tolak Y sama dengan kosong. So A bukan, B bukan. Okay, C ni permulaannya okey, cantik. Tapi kita tengok ya, selepas perkataan maka itu mesti diikuti X sama dengan Y tolak 2. Jadi kalau kita lihat ya, jawapan yang paling sesuai mana? C atau D? C. C. So C adalah jawapannya. Okay, next. Yang terakhir untuk objektif. Ini objektif baru ya. Testing je ni. Okay, kalau kamu tengok kita ada implikasi. Okey, tengok implikasi ya. Implikasi. Jika 4N sama dengan 64, maka N sama dengan 3. So sekarang kamu diminta untuk tentukan sama ada premis, akas, songsangan atau kontra positif. Kita tengok. Jika, maka. Tengok susunan dia. Okey, tengok susunan dia. Mana susunan dia? Sama ke susunan dia? Tak sama. Tak sama. Kita nampak penafian ya pada yang ruang yang kita diminta kenal pasti itu, kita dapati simbol yang digunakan ialah simbol tidak sama ya, penafian. Dia berbeza dengan implikasi yang diberi. Susunannya dia datang apa? Yang belakang dulu. Ya, yang belakang dulu diikuti baru yang depan. Maksudnya dia bersilam begitu. Jadi keadaan dia, kamu kena ingatlah, kita mula ada implikasi. Okey. Kemudian daripada implikasi, kalau kita terbalikkan ya, kalau implikasi tadi jika entijadian maka akibat, akas pula jika akibat maka entijadian. Jadi keadaan susunannya seperti akas. Ya, kalau kamu tengok kat sini susunan seperti akas di mana kita ambil daripada implikasi itu yang belakang ya, iaitu akibat tadi kita letak ke hadapan, ya, manakala entijadian tadi kita letak belakang. So itu susunan akas. Cuma bila wujud penafian di sini, nafi yang ini, ada simbol tidak sama ini, sedangkan di awal tadi ialah equal ya, sama, maka ya pasangan bagi akas I am so kind. So jawapannya adalah kontra positif. Kenapa kontra positif? Sebab kontra positif ini sunannya adalah mengikut akas, penafian kepada akas. Sebab itu kita memilih kontra positif. Okey, boleh? Ada soalan? Faham tak? Faham. Salah faham mungkin akibat apa tu? GNG tu, ya sudah.
Kau ni Salah faham. Maksud akibat geng. Akibat geng? Amboi. Geng mana tu? Geng Kementis, bos. Amboi. Ni dulu. SPM dulu. Okey, so tak ada soalan ya. Bukan geng cikgu. Pandai kan dia orang. Dia orang nak kena geng cikgu. Okey, tak apa. Kita teruskan ya. Untuk ni cikgu stop yang ini dulu. Kita tukar. Okey, saya nak tukar. Sekejap ya. Mana tukar dia? Okey, sekejap. Saya kena tukar kat sini dulu. Okey. Okey, nampak? Boleh nampak tak? Soalan, yang ini ialah contoh soalan yang mungkin ditanya dalam kertas. Kabur lah cikgu, kabur. Kabur? Wow. Macam mana cikgu nak buat ni? Sekejap ya. Kabur. Cikgu besarkan. Okey, nampak? Okey dah. Okey dah. Ayuh, Okey. Teruskan. Soalan 1. Tadi dah terangkan pernyataan dan bukan pernyataan benar atau pernyataan palsu. Sepatutnya mudah, satu markah. Tidak perlu mengambil masa yang lama. Okey, so dapat jawapan? Pernyataan. Betul ke? Semua setuju? Sebab Panadol aktif. Minta maaf lah, cikgu terpaksa sebut Panadol. Nama kamu Panadol ni. Ya, Panadol aktif kata dia adalah pernyataan. Setuju ke semua? Setuju. Amboi. Salah. Saya tak setuju, cikgu. Saya tiba-tiba bila cikgu kata salah, saya tak setuju cikgu. Baru tekan kalkulator. Tak perlu tekan kalkulator. Kenapa nak tekan kalkulator? Dia bukan suruh cari nilai X. Dia minta sama ada pernyataan atau bukan pernyataan. Tadi cikgu dah sebutkan bagaimana kita nak membezakan pernyataan atau bukan pernyataan. Macam mana nak bezakan? Nak test kalkulator. Yalah tu. Mentang-mentang lah dengan cikgu hari tu shift soft, dia pun nak shift soft. Ini kamu baca ya, 2x tambah 7 sama dengan negatif 5. Kamu boleh tahu ke benar ke palsu? Makan kambing lebih. Korang ni pandai je lah. Ni cepat ni. Cikgu nak tanya ni. Bila kamu baca lah ayat ni, 2x tambah 7. Okey, 2x tambah 7. Sama dengan negatif 5. Betul ke? Dia sama dengan negatif 5. Salah? Sebab kita tak tahu X. Janganlah sebut salah. Kau dah tak tahu, tak boleh kata salah. Sebab tak tahu kan? Mungkin betul. Mana kita nak tahu X ni. Macam mana kita nak tahu X tu betul ke salah? Mana kita nak tahu X tu betul ke salah? Ni X ni. Tak tahu betul ke salah. Tak tahu. Ni X ni. Mana kita tahu dia betul ke salah? Tak tahu kan? Jadi kita tak tahu nilai X tu apa. Jadi kita tak tahu betul ke negatif 5 hasilnya. Sebab kita tak tahu betul atau salah, maka jawapannya adalah, mana jawapannya? Bukan. Bukan apa? Jangan sebut bukan je, tak ada markah nanti. Bukan pernyataan. Bukan pernyataan. Jangan sebut bukan je ya. Tahun lepas ramai yang buat macam itu. Bukan, habis. Kalau bukan ayat. Markah. Apa dia? Ada soalan ke? Tak ada? Okey. So B. Tentukan sama ada pernyataan yang berikut adalah benar atau palsu. Tengok. Ini ialah gabungan. Menggunakan perkataan atau. Tengok. 64 ialah gandaan 4. Betul ke?
Betul. Betul. Ya, gandaan 4. Ada kan? 64. Betul tak? Ada. 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 Betul. Okey, 64 ialah nombor kuasa 2 sempurna. Betul tak? Betul. Mana tahu Betul, nombor betul, kuasa betul. 2 sempurna ni? Mana tahu 64 tu kuasa 2 sempurna? Betul. Cikgu tanya. Mana tahu 64 tu kuasa 2 sempurna? Sebab dia nombor genap. Punca Mana kuasa kau? 64. Apa dia? Punca kuasa 64. Ya, di mana 64 ni datangnya daripada 8 kuasa 2. Wow. Itulah kuasa itulah sebab itulah 64 ni kita kata nombor kuasa 2 sempurna, sebab dia datangnya daripada hasil darab dua nombor yang sama, iaitu 8 kuasa 2 atau 8 darab 8 ni sama maksud ya. 8 kuasa 2 adalah 8 darab 8. Jadi sebab itu 64 itu kuasa 2 sempurna. Selain nampak apa dia kuasa 2 sempurna saja cikgu nak test ni. Apa selain 64 ni, apa kuasa 2 sempurna? Nombor kuasa 2 sempurna. Apa lagi? Empat. Lagi? 8. 8 datang dari mana? Cikgu nak tanya. 2 darab 2. Mana dapat 8? 9. 16. 9, 16. Dan jangan lupa ada satu 36. 36. Okey. Ada satu yang kamu terlupa sangat. Bahawa satu juga merupakan nombor kuasa 2 sempurna. Kena ingat tu ya. Satu juga merupakan nombor kuasa 2 sempurna. Kenapa cikgu kata satu itu nombor kuasa 2 sempurna? Sebab 1 darab 1 adalah 1. Jadi dia juga adalah nombor kuasa 2 sempurna. Satu. Faham? So, kalau dia guna atau ni, penggunaan atau ni, salah satu benar dah boleh jadi benar. Ini dua-dua benar lah. Atau ni salah satu benar dah cukup dah untuk kamu nyatakan dia sebagai satu pernyataan benar. Okey, boleh? Cikgu. Ya, saya. Boleh tak terangkan pasal apa ni atau dengan dan beza dia? Okey, dia macam ini. Kamu pegang satu je. Bila sebut dan mesti ada kedua-duanya. Contoh. Ya. Contoh. Apa saya bagi? Warna lampu isyarat. Antara warna lampu isyarat ialah hijau dan merah. So kedua-duanya mesti ada. Mesti betul. Itu dan. Dua-dua mesti. Kalau dan ni mesti dua-dua. Faham tak? Mesti dua-dua. Benar. Baru kita kata benar. Sebab saya sebut tadi lampu isyarat kan? Disebut hijau. Yes. Ada. Pada lampu isyarat ada warna hijau. Merah. So, dekat lampu isyarat ada warna merah. So, kedua-dua itu ada pada lampu isyarat. So, saya boleh sebut dia benar. Kalau penggunaan dan itu salah satunya palsu atau kedua-duanya palsu, jadi dia akan jadi palsu. Kamu pegang itu je. Dan, bila dan mesti dua-dua. Sebab dia dan, perkataan dan. Ya, tak ada pilihan. Tapi kalau atau tu ialah pilihan. Ya, atau ini ialah pilihan. Kamu nak mana? Nak buat limau atau oren? Nak limau atau oren? Kamu akan ambil salah satu atau kedua-duanya. Mana yang kamu suka? Itu. Dia atau ni, kamu ingat, atau ni pilihan. So, atau ni, dia akan jadi palsu sekiranya dua-dua palsu. Kalau salah satu benar atau kedua-duanya benar, maka dia akan jadi benar. Faham tak? Faham. Dia macam itulah. Dan dua-dua kena benar. Atau salah satu dah memadai.
Ya, sebab dia pilihan. Atau tu pilihan. So, kalau salah satu dia benar, okeylah dah benar. Kalau dua-dua lagi baguslah. Itu. Faham Faham. Okey. So, next. Soalan 2. Kita tengok. Adakah ini sama dengan ini? Nyatakah Kan ada X, ada X. benar? Benar pula. Pernyataan atau bukan pernyataan? Mungkin pernyataan. Mungkin. Tak nak mungkin-mungkin. Mana boleh tulis mungkin pernyataan pada ruang jawapan? Ini pernyataan je. Wih, suara. Pernyataan. Tapi Dia serupa pernyataan. Pernyataan, yes. Kamu tengok Kenapa yang pernyataan nak tahu? Kenapa? Okey, kita tengok yang sebelah kiri ni. X tolak Y kuasa 2. Kalau kita kembangkan dia kembangkan maknanya X tolak Y, X tolak Y. Betul tak? Sebab dia kuasa 2 kat luar kan. Jadi dia ulang 2 kali. Cuba kamu kembangkan, apa akan jadi? X kuasa 2. Ni X darab X. X kuasa 2. X darab negatif Y akan jadi negatif X Y. Betul? Y darab negatif Y darab X akan dapat negatif YX. So saya tulis ikut urutan negatif XY. Negatif Y darab negatif Y akan jadi positif Y kuasa 2. So kita nampak kat sini penyelesaiannya X kuasa 2 tolak 2XY tambah Y kuasa 2. So kita nampak, dia benar. Nampak tak? Dia benar. Maka dia adalah pernyataan. Even kalau kat sini saya tukar kepada operasi tambah sekalipun, dia tetap pernyataan sebab ini adalah palsu. Faham? Oh. Sebab itu saya suruh pegang. Bila nak kenal pasti pernyataan atau bukan pernyataan, kamu kena tahu benar ke palsu. Faham? Faham. Boleh? kalau palsu bukan pernyataan ke cikgu? Kalau palsu pernyataan lah. Kan saya kata pernyataan ini bila kita dapat kenal pasti dia benar atau palsu. Faham tak? Tak faham. Okey, yang tadi, contoh tadi, soalan 1 tadi, kamu tengok soalan 1. 2x tambah 7 sama dengan negatif 5. Macam mana kita tak tahu dia benar ke, dia palsu ke? Sebab kita tak tahu x itu berapa. Dia hanya beritahu 2x tambah 7. Macam mana kita tahu dia sama dengan negatif 5 atau bukan? Sebab kita tak tahu kan? Kita tak tahu x itu berapa. Sebab itu dia adalah bukan pernyataan. Sebab kita tak pasti benar, kita tak pasti dia palsu. Jadi kita nyatakan dia sebagai bukan pernyataan. Berbeza dengan yang kedua tadi. Yang kedua tadi. Kamu tengok. Ya, ni. Bila kita kembangkan, kita akan dapat sama macam ini. Jadi dia benar. Dia sama dengan yang asal ni. Sama, yang tak ada tambah ni. Ni. Sama tak? Ini Sama. Sama kan? So, kalau sama maknanya benar lah. Sebab itu kita sebut dia sebagai pernyataan. Even kalau soalan ni ditukar kepada operasi tambah, so kita tahu, bila kita selesaikan, dia bukan tambah patutnya, dia kena tolak. So kita tahu dia palsu. Juga adalah pernyataan. Faham? Faham. Itu je, pegang prinsip tu. Tahu betul, tahu salah, confirm betul, confirm salah, maka dia adalah pernyataan. Tahu betul, tahu salah, tahu sumbat. Amboi. Tahu sumbat kau tegur ya. Dia Okey. Dah. Sorry.
Jangan ngantuk. Okey, soalan seterusnya. Tentukan sama ada pernyataan berikut benar atau palsu. Palsu. Benar. Ha? Palsu. Ha. Palsu. Benar. Palsu. Palsu. Mana ada Palsu. Palsu. Ayo, meriah. Cikgu tu ganjil cikgu. Palsu cikgu. Palsu. Amboi. Ha, palsu. Palsu. Ganjil. Apa ni? Kau jangan. 47 tu sebab ganja cikgu. Sebab itu palsu. No, kalau kamu sebut itu memang kamu tak faham lah. Kamu tahu tak dua sempurna ni apa? Dua kali. Dia nombor hasil darab, nombor yang sama menghasilkan nombor tu. 47 ni datang dari mana? Tak ada kan? Kalau 49, tahulah sebab 49 datangnya dari 7 darab 7 iaitu 7 kuasa 2. 49 yes, dia nombor ganjil tapi dia adalah kuasa 2 sempurna. Janganlah kamu Kiranya kata kena punca kuasa lah cikgu. ya, kena punca kuasa. Yes. Senang macam itulah. Okey, boleh? Boleh. So palsu Boleh. jawapan. Boleh. Okey, next. Penafian. Tulis penafian. Macam mana nak tulis penafian ni? Tengok dalam kotak tu. Semua poligon mempunyai sisi yang sama panjang. Kita nak buat penafian. Semua poligon Objection. mempunyai sisi yang sama panjang. Macam mana? Seorang dulu. Sisi yang sama panjang adalah poligon. Kau janganlah ubah ayat. Kenapa kau ubah ayat? Tahu tak penafian ni kena ada apa? Macam mana kita nak nafikan suatu pernyataan itu? Tidak. Bukan. Kena ada bukan. Lagi? Tidak. Betul. Jika maka itu bukan. Jangan. Jika maka itu adalah untuk implikasi. Jangan. Dia penafian ni sama ada kamu kalau guna perkataan, kita gunakan perkataan bukan tidak. Selain daripada perkataan juga ada simbol. Ya, asalnya simbol sama dengan kita nak nafikan, kita akan potong supaya dia jadi tidak sama. Kalau simbolnya subset, kita potong supaya dia jadi bukan subset. Kalau simbolnya adalah unsur, jadi kita potong. Ya, jadi dia bukan unsur. Ini antaranya. Ya, bila kita nak menulis penafian. Jadi kalau kita lihat kepada ayat yang diberi, dia menggunakan perkataan, tidak menggunakan simbol. Jadi bagaimana kita nak buat penafian? Ya, bila ayat semua poligon mempunyai sisi yang sama panjang. Semua poligon tidak mempunyai sisi yang sama panjang. Setuju ke? Setuju. Ada yang tak setuju? Ada tak yang tak setuju? Ada tak? Tak ada sebab saya dah ugut dia orang. Pandailah kau. Jawapannya salah. Jawapannya salah. Jawapan yang kamu bagi itu tidak apa orang kata? Tepat. Tepatlah. Menepati cita rasa cikgu. Bukan cita rasa saya. Cita rasa skema jawapan. Rasa-rasa kamu. Mana sesuai ni? Ni. Bila permulaan ayat menggunakan semua ni, kamu tak boleh nak letak perkataan tidak atau bukan selepasnya. Maknanya dalam ayat ni tak boleh. Kita akan letak permulaan. Macam mana kita letak ni? Mana satu kita nak guna? Tidak semua poligon. Ui, sedap ke tidak semua? Bukan. Semua poligon mempunyai sisi yang sama panjang. Ya ke? Bukan? Betul kan? Betul. Bukan. Biasa untuk bila permulaan ayat ini perkataan semua, ya, kita gantikan sama ada ikutlah keadaan, ya, kesesuaian ayat, ya, gunakan perkataan bukan atau tidak di awalnya. Ya, bukan dalam ayat itu, bukan selepas perkataan semua poligon tidak mempunyai, itu tak sesuai. Ya, tidak sesuai.
Jadi jawapan yang tepat adalah bukan semua poligon ya mempunyai sisi yang sama panjang. Ataupun mana sesuai? Tidak semua poligon mempunyai, boleh juga kan? Tidak semua poligon, bukan semua poligon. Tapi saya rasa bukan kot yang paling sesuai. Okey, boleh? Boleh. Okey. So next yang ini macam mana? Masih lagi minta kamu menulis penafian. Bukan 9 ialah nombor kosong sempurna. 9 bukan nombor kuasa 2. Aduh, ya 9 bukan nombor kuasa 2 sempurna. Ya Allah, baru je cikgu sebut tadi. Untuk permulaan ayat menggunakan semua, kita guna perkataan penafian itu pada awal ayat. Inilah. Tapi kalau yang ini, perkataan ialah itu kita akan tukar kepada perkataan bukanlah. Ya, jadi 9 bukan nombor kuasa 2 sempurna. Okey, ini tentang penafian. Kalau tiba-tibalah dia minta penyangkal. Saya lari. Sama tak penyangkal dengan penafian ni? Sama ke tak? Sama kot. Tak sama. Sama. Tak sama. Penafian kita nafikan menggunakan perkataan tidak, bukan. Tapi penyangkal itu kita kena bagi contoh. Penafian Contoh. Sekejap. Penafian ini boleh menyebabkan ayat kamu, pernyataan kamu daripada benar menjadi palsu. Begitu juga daripada palsu menjadi benar. Itu kalau kita penafian. Contoh tadilah, kita ambil contoh yang kedua ni, yang dua ni. Ya, 9 ialah nombor kuasa sempurna. Ya, 9 ialah nombor kuasa 2 sempurna. So ini pernyataan ini adalah benar. Ya, asalnya benar. Once kita buat penafian dia tadi apa? 9 bukan nombor kuasa 2 sempurna. So once kita tukar perkataan ialah kepada bukan sebab kita buat penafian, maka daripada pernyataan benar tadi menjadi pernyataan palsu. So itu untuk penafian. Berbeza dengan penyangkal. Ya, bukan penangkal ya, penyangkal. Penyangkal ni dia hanya pernyataan palsu sahaja yang kita boleh sangkalkan. Ya, pernyataan palsu sahaja yang boleh kita sangkalkan. Contoh, ya kita kata contoh apa kita buat? Semua apa? Katalah semua binatang tinggal di hutan. Semua binatang tinggal di hutan. Jadi cikgu nak tahu benar atau palsu bila cikgu kata semua binatang tinggal di hutan. Benar ke palsu? Palsu. Benar, bagilah contoh. Benar ke? Semua binatang tinggal di tidak. hutan. Palsu, men. Betul. Tidak. Kau ada bela tak? Ayam, itik, lembu. Lagi apa? Saya bela kucing je cikgu. Kucing. Ada tak? Ni bela goreng pisang ni. Jadi palsu kan? Palsu. Jadi daripada pernyataan palsu itu, kamu buat penyangkal dia. Bagi contoh, kenapa kamu sangkalkan benda Saya tu? sangkal kerana kucing saya duduk di rumah saya. Bukan itu ayatnya. Bagilah contoh. Kucing tinggal di dalam rumah saya. Itu contohlah, contoh. Bagilah ayat tu cantik sikit kan. Jadi sebab itu adalah penyangkal. So penyangkal ni ialah kamu sangkalkan kamu dengan memberi satu contoh. Jangan silap ya. Kalau nafi kita gunakan bukan, tidak atau simbol lah. Tapi kalau penyangkal kamu kena beri
Betul. Okey, kita tengok seterusnya. Masa cepatnya lah. Ni soalan 3, cepat. Tentukan anti jadian dan akibat. Mana anti jadian? Satu lagi dia tanya mana akibat. Jika Jika M tambah kejadian, Apa maka dia? akibat. Jika Anti jadian, maka akibat. takkan nak bagi jawapan macam itu kok. Apa dia ni? Nak tulis anti jadian yang mana? Kamu kata jika anti jadian. Jadi mana dia? Jika kurungan M tambah 7. Jadi kalau maknanya kamu kena letak anti jadian tu jika lah. Salah. Kalau macam ni, kamu kena potong jika, maka. Potong. Macam Jangan tengok. DMS. So, anti jadian yang mana? Salin ni semua. Ini anti jadian. Faham tak? Yang depan je ke cikgu? Ya, yang depan. Jangan masukkan jika tu. Jika tu potong. Jika maka tu potong. Kan tadi kita sebut jika anti jadian. So, jika buang anti jadian yang ini. Maka Akibat. Ini akibatnya M kuasa 2. Faham tak ni? Nampak tak yang cikgu bulatkan? Faham. Jadi anti jadiannya yang warna merah ni kamu salin. M tambah 7, M tolak 7 tidak sama dengan kosong. Itu adalah anti jadian. Akibatnya mana? Yang warna biru tu. M kuasa 2 tidak sama dengan 49. Okey, faham? Potong jika maka. Jangan tulis jika, jangan tulis maka. Wah, bahasa Melayu standard. Bahasa Melayu standard. Ni, terlalu standard sampai lupa ni. Okey, boleh faham Okey, tak ada soalan. Cikgu nak pergi soalan 4. Kamu kena tulis jawapan. Cikgu, jangan ikut cikgu bulat-bulat je, main bulat. Jangan main bulat tau. Salin. Okey, next. Tulis 2 implikasi. So, bila sebut implikasi mesti ada apa? Jika maka. Mesti ada jika, maka. Itu wajib. Nak tulis 2 ni. 2. Dari perkataan PQRS ialah poligon sekata jika dan hanya jika PQ sama dengan QR sama dengan RS dan sama dengan PS. So macam mana nak buat ni implikasi 1 ni? Jika PQRS, maka poligon sekata ialah PQ sama dengan RS. Jika PQRS ialah poligon sekata, maka PQ sama dengan QR sama dengan RS sama dengan PS. Okey. Itu baru 1. So kalau jumpa soalan macam ni, dia minta 2 implikasi. Wow. Kamu cari perkataan jika dan hanya jika. Potong. Nampak tak? Kalau dia suruh tulis 2 implikasi, kamu cari perkataan jika dan hanya jika. Potong. Nampak tak tu? Nampak? Okey. So, bila kamu dah potong tu, kamu akan nampak sebelah kiri 1 ayat, sebelah kanan 1 lagi ayat. Betul? Betul. Sebelah kiri 1 ayat, sebelah kanan 1 lagi ayat. Yang ini yang kita nak asingkan guna jika maka. So, tulis jika PQRS ialah poligon sekata maka yang kita potong tu nampak PQ sama dengan QR sama dengan RS sama dengan PS. Baru implikasi 1. Implikasi 2 apa? Akibat dengan tu ke? Bukan.
Kalau buat akas tak boleh je. Memanglah akas. Kita terbalikkan aja. Memang kita tulis akas pun. Jika masih kekal jika kat depan jangan marker pula kamu pergi. PQ sama dengan QR sama dengan RS sama dengan PS. Inilah dianya. Dia memang kena buat dua cikgu. Nak bentang dulu tu Buat dua. Jadi kita apa? Silangkan aja. Tadi kita dah ambil PQRS. Yang ini kita ambil PQ sama dengan QR tu. Maka PQRS ialah poligon sekata. Terbalikkan aja. Faham? Jangan pula nanti kamu letak marker jika. Dia ceritanya mesti jika marker. Tak ada marker jika ya. Nampak Cikgu, kalau buat songsang dengan kontrapositif boleh ke? Tak boleh. Oh. Tak boleh. Yang itu tak boleh. Songsang tu tak boleh. Songsang dengan kontrapositif tak boleh. Kita akan bina satu implikasi, satu lagi akas. Tu dua implikasi lah. Akas tu apa? Akas tu yang terbalik kan tu. Oh. Yang terbalik ni. Okey, Okey, faham. Contoh yang satu ni kan, jika PQRS ialah poligon sekata, maka PQ sama dengan QR, sama dengan RS, sama dengan PS. Ini adalah implikasi. Akas kita terbalikkan. Kita ambil apa? Akibat dulu. Ni. PQ sama dengan QR, sama dengan RS, sama dengan PS. Kita ambil. Tu yang saya kata silang tadi. Silang. Maknanya yang depan akan pergi belakang, yang belakang akan pergi depan. Tapi masih mengekalkan jika marker. Jangan abaikan pula jika marker tu. Faham? Faham. Ini basic ni. Saya dah risau dah ni. Ini implikasi awal-awal lagi tu. Okay, next. Soal 5. Nak gabung. Kalau gabung ni. Gabung. Nak gabung guna apa? Dan dengan atau. Sama ada dan atau. So kita tengok membentuk satu pernyataan benar. Kita tengok dulu. Pernyataan 1. 16 ialah nombor genap. Betul tak? Betul. 16 ialah kuasa 2 sempurna. Betul tak? Wallahualam. Ya Allah. Betul. Janganlah. Wallahualam. Betul. Betul batu. Betul. Betul kan? Betul. 16 dari 4 darab 4 kan? Betul. So dua-dua betul. Nak guna mana? Dan. Sebenarnya boleh kedua-duanya. Kamu nak guna dan boleh ataupun boleh. Sebab dan memang wajib lah dua-dua betul. Ya, atau salah satu betul pun dah boleh betul. So kalau dua-dua betul pun betul. Jadi untuk soalan 5 ni, ya, terima kalau kamu letak dan atau. Mana-manalah, jangan kedua-duanya. Satu je, pilih satu je. So macam mana kita nak susun ayat dia? Kalau saya guna dan ni. Sebab dua-dua benar ni, kita buatlah dan ni. Macam mana nak tulis? Saya nak gabungkan. 16 ialah nombor genap dan kuasa 2 sempurna. 16 ialah nombor genap. Nampak tak cikgu letak nombor tu NO? Kamu jangan. Kamu jangan ya. Ya, tak boleh. Tak boleh. Saya je boleh. 6 ialah nombor genap dan kuasa 2 sempurna. Okey. Untuk kes ni kalau kamu tak nak guna dan ataupun boleh. Ya, ataupun boleh. Sebab dia dua-dua benar. Tak ada masalah atau. Okey, dah. Boleh ya? Faham Faham. Okey, next. Soalan 6. Tulis akas. Tadi ada yang menyebut, cikgu akas tu apa? So macam mana? Jika Y ialah satu nombor genap. Okey. Kita sekarang ni bila kita nampak ni, paling senang kita buat apa? Potong jika maka. Janganlah potong kan kau hilang kata kau. Kau hilang kata kau nanti. Jika maka ni kita bulatkan. Okey? So, kita dah nampak pengasingan Y ialah satu gandaan 12. Satu lagi apa?
Ialah satu nombor genap. Y ialah Y ialah satu nombor genap. So bermakna bila kita nak buat akas bagi implikasi, sebab ini adalah implikasi ya. So kalau kita nak buat akas, kita just terbalikkan. Ya, maknanya apa? Jika salin yang kat belakang tu, apa yang kita ada kat situ? Y ialah satu nombor genap. Nombor genap. Sekali lagi ya. NO tu tak ada dalam istilah, dalam skema. Itu untuk saya sahaja. Maka apa? Y ialah gandaan. Gandaan 12. Okey. Jangan tinggal pun ya, jangan tinggal satu perkataan pun ya. Satu gandaan 12. Ya, perlu diingatkan jangan tertinggal mana-mana perkataan. Okey, settle. Satu markah. Next, tulis songsangan. Sedap ni. Ni adalah pernyataan. Bila saya sebut pernyataan, bermakna ini adalah implikasi. So kita nampak jika, maka. So macam mana nak buat songsangan? Ingat Potong ke? so kan. So maknanya kita nak dapat songsangan susunannya. Nafikan dia. Nafikan. Kita nafikan implikasi tersebut. Yes. Dia pasangannya adalah implikasi. So maknanya dia susun ikut implikasi. So yes, kita ada susunan implikasi. Cuma kita akan buat penafian. So macam mana kita buat penafian ni? Jika 5.3 darab 10 kuasa N bukan satu bentuk piawai. Okay, good. Bukan satu bentuk piawai. Maka N ialah bukan integer. Dah ialah bukan pula. Dinamik ni. Bukan. Maka N bukan integer. Kau jangan ialah. Lepas tu depan ialah ada bukan pula. Cikgu nak ambil yang mana? Gantikan ya. Faham? Itu double markah cikgu. Satu markah. Tak, kalau dia bagi ialah dan. Kosong lah. Apa lagi? Kosong lah. Okey. Mana ada markah setengah? Tak ada markah setengah ya. Okey dah. Faham ya? Faham. Okey, next. Ni best ni. Hujah. Nak lengkapkan hujah ni. Kalau kamu jumpa ni nak lengkapkan hujah, kamu buat macam mana selalu Ambil keyword. Keyword ni kat mana? Cikgu nak belajar ni. Keyword dekat kat mana? Kesimpulan. Keyword. Dekat kesimpulan. Dekat kesimpulan, okey. Cikgu pergi kesimpulan. Apa tu? Cikgu nak buat apa? Lepas tu gariskan yang dah ada ayatnya. Okey. Gariskan yang dah ada ayatnya kat mana tu? Yang dah ada dekat premis 1 tu. Okey. Jadi sebut apa perkataan yang dah ada dekat kedua-dua 5 sisi yang sama panjang. Apa dia macam mana? Mempunyai 5 sisi yang sama panjang. Okey, mempunyai sisi yang sama panjang. Jadi cikgu kena garislah ni. Potong Potong. Okey, cikgu ikut kamu ni. Ya, potong buang. Buang. Potong buang. Okey. Dah. Cikgu dah potong dah ni. Jadi? Cikgu belum buang. Tak buang, kau anggap je lah dah terbuang kat situ. Tinggal PQRST. Cepat. Tak pasti lah cikgu. Dah apa? Kau cakap apa bendanya? Cikgu dah potong ni. Maknanya kita tak nak tengok dah. Anggap je dia dibuang dalam tong sampah dah ni. So yang tinggal semua pentagon sekata PQRST. Jadi macam mana kita nak buat ni? Semua pentagon poligon sekata sama dengan PQRST. Fakrullah ni. Tanda soal pula dia. Mana? Apa macam mana? Semua pentagon sekata ialah PQRST.
Salah. PQRST ialah Pentagon Sekata tu yang Fakrul cakap tu. Okey, dia macam ini. Selain daripada perkataan yang sama kamu potong, pada premis 1 kalau kamu jumpa perkataan semua, kalau kamu jumpa perkataan jika maka yang itu juga kamu kena potong. Ya, saya ulang, selain daripada perkataan yang sama kamu potong, ya, kamu pada premis 1 kalau kamu jumpa perkataan semua, jumpa perkataan jika maka, kamu potong. Jadi sekarang kamu tinggal Pentagon sekata PQRST. Jadi nak susun supaya dia tersusun indah mengikut skema pemarkahan, maka kita akan gunakan ceritanya ambil dulu PQRST. Takkanlah PQRST Pentagon sekata. Apa yang Iyalah. kurang? Ialah. Adalah. Boleh. Makalah. Makalah tak ada. Yelah, adalah, okey. Makalah tak ada. Kau macam mana ni BM macam tu? Makalah lah. Okey, boleh? Boleh. Okey, next. Okey, samalah. Dia nak lengkapkan hujah supaya dia sah. Itu tak masuk sah. Tak sah. Munasabah, tak munasabah. Lemah, kuat, meyakinkan, tidak meyakinkan. Itu belum lagi. Ini je cikgu suruh. Nak buat apa tadi? Potong jika maka. Okey, premis 1 kalau ada perkataan semua atau jika maka potong. Okey, dah potong. Lagi? Ialah gandaan 4. Potong. Ialah gandaan 4. Kita potong. Okey. Ialah. Jadi, yang belum ada apa? 36 dengan X ialah gandaan 8. Tapi kamu tengok sini ya, yang kita Ada X. tadi, X ialah gandaan 4 telah diganti dengan 36. 36. Jadi, kamu jumpa X, kamu akan ganti dengan 36. so nak letak apa ni? 36 ialah gandaan 8. Ya, 36 ialah gandaan 8. Senang tak? Senang. Dalam periksa dah lupa cikgu. Satu je. Cikgu tahu kalau dalam periksa lupa, maknanya latihan Kurang. bukan kurang kot. Terus tak buat kot. Okey. Last ni. Kita nak membentuk ni. Ini pun, ya Allah, saya tak tahulah. Senang ni tau. Kamu tengok. Dia dah bagi susunan. Tengok yang Sebelah sama. mana? Sebelah mana nak tengok? Sebelah kanan. Sebelah kanan. Sebab sebelah kiri ini adalah hasil. So hasil kita tak tengok. Potong. Jadi kita tengok yang sebelah kanan yang ada operasi ni. Apa yang patut kamu buat? Tengok satu persatu secara lajur. Maknanya lajur ni dari atas ke bawah. Yang sama kita salin. Okey? Tengok dari, kita mula dekat sinilah. 4 ni. Sampai ke bawah. Sama tak? Sama. Sama. Salin. Lepas tu nampak apa? Negatif. Negatif? Negatif 14. Yang dalam kurungan tu tulis N. Satu-satu le. Kamu nampak 4. Lepas tu kamu nampak apa? Kurungan. Lepas tu nampak 1, 4, 9, 16. Sama tak? Tak. Tak sama. Tak sama jadi kita boleh kepilih. Oh, saya nak nombor 9 lah. Tak Sebab boleh. 9 itu saya punya hari jadi. Boleh ke? Tak Hari boleh. jadi bulan 8. Itu hari jadi saya bulan 9. Tak adalah. Maknanya boleh ke tidak ni memilih mana-mana nombor yang tak sama ni? Mana boleh pilih? Mana boleh pilih. Jadi kalau tak nak pilih, kita ganti dengan apa? N. Jangan buat. Jangan buat pula. Letaklah N. Sebab N ini boleh diganti dengan sebarang nombor. Tapi perlu diingatkan. Urutan nombor itu perlulah satu-satu. Tapi apa yang kamu nampak? Sepas 1 nombor apa? 4.
4. Selepas 4, nombor apa? 9. Adakah dia dalam urutan nombor 1? Tak. Tidak. Ya, makna urutan 1 ni maknanya macam ni. Selepas nombor 1, 1, 2, 3 ke? 2, yes, 3. Tapi sekarang tak berlaku. Jadi macam mana kita nak buat ni? Kamu tahu tak? Oh, 1 ni mungkin kamu tak kenal kot. Tapi 4 ni kita tahu. 4, 9, 16. Itu nombor apa? Kuasa 2. 2 sempurna. Kuasa 2 sempurna. Jadi kita letaklah N kuasa 2. 2. 2. Tutup bracket. Kalau nak letak bracket lah. Faham? Faham. Lepas tu buat apa? Salin yang sama. Salin yang sama apa dia? Tolak 14. 14. Baru 1 markah. Lepas Yang tu nak sebelahnya buat tu apa? cikgu. Ha? Yang sebelahnya tu. Yang sebelah mana? Sebelah Yang sama ada dengan. ketik 10, 2 tu. Ini tak payah, itu hasil ni. Hasil dia ni benda. Oh. Ni. Titik 3. Titik 3? Jangan. Saya rasalah kamu janganlah buat sebelahnya. Kamu turunkan kat bawah boleh? Sebab nanti macam-macam. Ni maknanya 1 kamu letak dia punya apa? Kesimpulan dia. Maknanya secara umum 4N kuasa 2 tolak 14. 1 markah. Biasa saya ajar sebaris. Tapi kalau kamu saya tak nak. Saya nak kamu letak kat bawahnya. Letak N sama dengan. Jadi N kita bermula dengan nombor berapa? 1 kuasa 2. 1. Bukan 1 kuasa 2. 1 je. 1, 2, 3, 4, titik. Jangan letak 1, 4, 9, 16 ya. Tak nak. Sebab kita tadi dah ganti N tadi kuasa 2. So dia mesti N itu dalam urutan. Sama ada N itu bermula 0 atau 1. Faham? Tapi sebab dia mula dengan 1, kita mula 1. Tapi kalau dia tadi mula dengan sifar, kita letak sifar. Faham? Faham. Okey. Itu cikgu nak beritahu. Letak 2 baris ni. Sebab saya risau bila kamu letak sebaris, adalah macam-macam jawapan kamu tulis. Tak nak. Ni je yang diterima Ini sahaja. Jangan tiba-tiba yang cikgu negatif 10 tu kalau saya letak A boleh. Jangan. Saya letak N boleh cikgu. Jangan. Ini je cikgu terima. Faham? Cikgu cuba tunjuk yang sebaris. Yang sebagai sama je. Yang sebagai tu macam ni. Okey, katalah cikgu tak nak letak bracket. Boleh je. 4N kuasa 2 tolak 14. Cikgu koma. Nampak? Koma. Yang baris kedua tu cikgu salin je sebaris. Ni. Ini je. Ni. Sama je. Cuma apa yang berlaku, tahu tak apa yang berlaku? Dalam Tak ada bracket. Kamu ni bukan masalah tak ada bracket ni. Ni hilang. Ni hilang. Kamu letak macam ini je. Kamu letak macam ini. Lebih minimalis. Habis. Satu lagi dia letak macam mana? Tahu tak macam mana letaknya? Letak macam ini. Macam ni. Habis. Sebab itu cikgu kata biarlah buat 2 baris. Tak ada masalah. Nampak tak ni? Faham tak? Kalau tidak kena macam ni. Koma sama dengan. Ini ada je dia hilangkan benda. Faham? Faham. Dia tetap 2 markah juga. Yang macam saya buat ni pun 2 markah. Yang atas bawah pun 2 markah. Tak ada markah lebih. Okey, boleh? Boleh. Last. Untuk kamu. Buat sekarang. Apa kamu nak letak? Saya nak cuba cikgu. Boleh? Nak cuba macam mana? Kurungan N kurungan Okay, kurungan N kuasa N 2 kuasa 2 tolak 1 tolak 1. tambah N. Tutup kurungan. Saya nak ikut je. Okey, kurungan Tambah N. tambah N. Okey? N bersama dengan 1, 2, 3. Macam mana?
Nak tulis kat mana? Bawah. Bawah lah. Selamat. And? Sama Sama dengan 1, 2, 3. Kau ambil yang senang je. 1, 2, 3. Lebihkanlah sebab sampai 4 N je kan. Jangan lupa 3 dotted. Koma lepas tu 3 dotted. Jangan 1, jangan 2. 3. Faham tak? 3 dia macam ni. 3 ni. 3 ni. Lepas koma 3 dotted. Okay, faham? Faham. Settle. Beres po. Beres. Siapa kata susah? Cikgu memang suka ambil tajuk yang senang je. Adik saya kata susah. Memanglah. Kenapa adik kau kata susah? Tingkat 4 ke? Darjah 6. Darjah 6. Kau ni. Kenapa tak kata je 1 je? Okey, boleh? Ada soalan? Nak tanya macam soalan penyangkal tu pernah masuk SPM tak? Okey. Setakat ni tak ada. Tak ada lagi. Tapi kita tak boleh buat penafian. Katalah kamu kata tak mungkin lah masuk. Sebab bendanya memang kamu belajar dalam silibus kamu ada, dalam buku teks kamu ada. Jadi once dah ada dalam buku teks, apa sahaja yang kamu belajar dalam buku teks, kemungkinan besar keluar. Itu je cikgu boleh cakap. Tak keluar tahun ni, tahun depan. Tak keluar tahun depan, tahun-tahun yang akan datang. Begitulah keadaannya. Faham? Tapi kamu ingat je, penyangkal ni bagi satu contoh je. Kenapa kamu sangkalkan dia? Kalau benda tu, pernyataan itu benar, memang kita tak boleh sangkal lah, dah jadi benar. Sebab itu dalam penyangkal hanya untuk pernyataan palsu sahaja. Ni apa? Cikgu Roslina suruh kamu tulis nama ni. Nama dengan kelas. Nanti penyertaan yang terbaik, kita orang nak bagilah sikit token ke untuk kamu. Okey. Jangan ye sangat. Mesti konsisten. Belajar kena nak A+ kan semua orang. Betul. Okey, ada soalan tak sebelum kita tamatkan? Tak ada. Tak ada. Tinggal berapa orang aje dalam ni Saya. Token tu macam mana tu? Token macam mana? Macam mana ya Puan Ros? Token kita? RM10,000. Ampun. Lebih. Boleh beli kantin tu. Rupiah boleh. Kupon ke kupon? A+ kena kelas WIS. Bohong lah korang ni. Cikgu hari tu yang cakap. Ada je anak-anak murid saya sebelum ni yang tak pakai kelas WIS dapat A+. Cikgu yang hari tu yang kat MSU yang cakap. Korang yang bezanya latihan je. Cikgu, kalkulator kedai runcit boleh? Malah tak boleh. Sekarang dia tanya sin, cos, tangent kau nak tekan tang mana? Shift song kau nak tekan tang mana? Memang tak boleh lah. Nampak tu, niat nak improve grade dulu, Puan Ros kata. Okey, boleh? Boleh. Okey, so Boleh cikgu, terima kasih cikgu. sama. Buat latihan. Okay, Sedap nama Panadol Active. Buat balik. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih juga kepada kamu semua. Okay cikgu, terima kasih cikgu. Okey dah. Bye. Bye. Terima kasih cikgu. Sama. Bye. Okay, cikgu. Bye. Terima kasih Cikgu Irina. Sama Puan Ros. Terima kasih atas pengajaran anda, cikgu. Terima kasih Cikgu. Sama-sama. Okey. Bye. Okey Puan Ros, kita jumpa next nanti. Barang pun tak ni. Okey.